Halo, dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk nak tukar Uni kepada USDT di dalam token Pocket ya. So, macam biasa, klik dekat Discover di bawah ni. Dan anda boleh lihat logo Uniswap, klik dekat Uniswap. Klik Enter Uniswap. Kalau anda tak mau tunjuk lagi, boleh klik dekat Do Not Show Again. Buka Uniswap, tunggu dia connect wallet. Okay, wallet dah connect. Dan anda boleh tukar di atas ni kepada Uni sebab anda nak tukar Uni kan. Klik dekat Uniswap. Select token di bawah ni, anda pilih kepada USDT. Kalau tak nampak USDT, anda search token USDT ataupun anda di sini dah ada, saya klik dekat USDT. Okey, klik Max nak tukar semua, tunggu dia calculate. Dapat tukar $161. And then klik Get Started. Klik Review. Klik Approve and Swap. Approve. Masukkan password, saya pakai fingerprint. Tunggu approval. Confirm. Masuk password ataupun fingerprint. Sekali lagi confirm. Password. Swiping. 22.24 Uni for 161.85 USDT. So kita boleh check tengok. Pangkah atas ni. Boleh tengok kat asset. Dah tukar kepada USDT. Selesai. Sekian, terima kasih.